InnoDent Pro adalah denture fabrication process untuk pembuatan gigi palsu. Dia lebih efisien, lebih cepat dan mudah. Juga meningkatkan produktiviti dan penggunaan aset adalah terhad serta bahan pergigian yang mengambil kos yang mahal. Idea tercetus semasa proses flasking di wax, gigi akan tercabut ataupun patah. Berbanding dengan inovasi yang saya cipta ni lebih mudah sebab kita menggunakan pati sebagai bahan utama untuk adapt ke model acuan. Bila kita menanggalkan acuan pati itu daripada model gigi, gigi tidak akan patah dan acuan model tetap stabil untuk kita tanggalkan daripada gigi tersebut. Susahkah nak buat gigi palsu? Saksikan pembentang kami, InnoDent Pro. Aduh, aku baru buat 3 kes gigi palsu. Banyak lagi ni yang belum settle. Yuhuu! Gigi I dah siap ke? Lambatnya you buat. You buat apa dari tadi? Rimas lah. Kau boleh diam tak? Kau tak nampak ke berapa banyak kes gigi palsu yang aku boleh settlekan lagi? Marah kita. Inilah masalah kita sekarang ni. Masih gunakan teknik lama, menggunakan kelalang. Dah lah bahan tak cukup. Perbaziran pula tu macam ni. Lepas tu, ni ketuk-ketuk risiko dia pecah tinggi tau. Oh, sekarang baru I faham kenapa gigi palsu I siap lambat. Kesian warga-warga emas kena tunggu lama. Tak apalah, you buat dulu. I nak balik. Tapi make sure you buat. I nak gigi palsu I nak makan yang goreng. Okay, bye. Inilah cabaran kami dalam proses pembuatan gigi palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, kami memperkenalkan InnoDent Pro. Dengan satu solusi dapat menyelesaikan masalah 4.1 juta warga emas di Malaysia. Penjimatan sehingga 70%, pesakit mendapat gigi palsu dengan cepat dan mudah. Saya akan menunjukkan cara bagaimana InnoDent Pro dapat membantu dalam pembuatan gigi palsu. Kita uli-uli, kita letakkan di gigi palsu. Selepas bahan ini mengeras, kita akan cabut acuan tadi dan lilin akan berada di sini. So kita akan cairkan lilin tersebut supaya gigi palsu dapat melekat di acuan tersebut. Dan inilah hasilnya, acuan gigi palsu. Letakkan semula acuan gigi palsu bersama dengan model pesakit tadi. Dan kita tuangkan bahan pergigian ke dalam model gigi palsu ini. Proses ini mengambil masa 30 minit. Jika pesakit ingin menempah gigi palsu kedua, pesakit tidak perlu lagi mengambil acuan mulut semula. Dengan pati ini saja, kita dah boleh duplicate gigi palsu berapa banyak kita mahu. Saya yakin dengan adanya InnoDent Pro mampu mengangkat industri pergigian lebih tahap tinggi. Dari sudut ketahanan gigi palsu ni, dan mold ni boleh digunakan again dan again and again. Hayat dia tu macam mana? Sebab kan kedudukan gigi kita berubah-ubah. Kalau kita nak repeat next and next, macam mana? Untuk gigi palsu, untuk full case, untuk warga emas, okey, kita boleh menggunakan mold ni sehingga dia punya rahang ni tidak susut. Kita mesti pastikan saiz gigi yang sama. Benda ni is available RM350. Available. Already available I in think market. cara teknik untuk gunakan tu untuk keluarkan mold tu lah yang dia Which is basically a lecturer lah. Dia jual servis dia untuk klinik pakai. dia kepakaran dia yang tu, which dia tak explain kepada kita dengan begitu. Kepakaran dia, skill dia lah. Tak, kalau patent, this is patented, I rasa memang valuable.